Miko jangan macam kemarin lagi. Tahan menahan lapar. Malu ke dah, tendaklah beli apa nasi. Sekarang kan zaman canggih. Kita pesan GoFood. Ini mak gaul ni. Itu. Mak gaul ni. Tak terfikir kita semalam tu. Astagfirullahaladzim. Tahanlah menahan lapar dari siang sampai ke petang. Dah lah mak, pesan cepat mak. Pesan lah mak. Ya, Biar suruh pesan. Pesan. Belum pesan. Mak pesan apa? Ayam rendang lah. Nasi padang sedap ni. Ayam rendang. Ayo. Susu. Ayam sambal, paha, belah kanan. Ayam sambal, paha belah kanan. Halo. Assalamualaikum. Abang ni, Bang Koput ni. Bang. Bisa pesan makanan agak petang siang puasa ni? Bisa? Kami pesan ayam rendang. satu. Ayam sambal, paha, belah kanan. Kanan jangan tutup kok. Satu lagi babat. TS. Banyakkan esnya. TS 3 banyakkan esnya. Tadi babat sama cincang lah. Jangan lupa nasi tambah. Kami tunggu bang, kami tunggu ya. Ya bang, makasih banyak. Apa tak ada semalam mak. Itulah. Tinggal menunggu. 3 days later. Yo. Tidur abang Koputnya. Mantri tak? Mak, itu dia mak. Siapkan duit. Makan babat ni, babat. Sedap babat tu. Sakit tengok ni. Ni ke pesan ni tadi? Ya pak. Kami pesan tadi pak. Astagfirullahalazim. Tak puasa ni ke? Bah. Aku ngantor paket untuk anak bini aku yang tak puasa. Kalau berlawan macam ini kan susah.